bersama dengan Presiden Joko Widodo. TM ni stesen TV kerajaan tahu, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang. Tidak ada yang datang. Halo sahabat, Malaysia heboh satu parlemen. Malaysia malu salah sebut nama Presiden Indonesia. Dan Malaysia heran PM Timur Leste bisa menggunakan bahasa Indonesia di KTT ASEAN 2025 kemarin. Yuk kita lihat videonya. Ni stesen TV kerajaan tahu, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh, kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan. Tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni dengan Indonesia pula tu. Jadi lagi isu. Dahlah mereka di seteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Disebabkan mereka yang buat, Anwar juga yang dan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa. Walaupun percakapan tutur kata ataupun ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi English, ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain. Jadi dia still English. Jadi sebab tu saya berpandangan asal usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian dia panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Menurutnya, langkah pertama ke arah merealisasikan hasrat tersebut adalah dengan menubuhkan kumpulan bertindak di peringkat tertinggi ASEAN bagi meneliti dasar bahasa ASEAN secara menyeluruh dan mencadangkan pelan hala tuju jangka panjang yang komprehensif. Selain itu, beliau turut menyeru agar kerjasama tiga negara utama penutur bahasa Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei diperkukuhkan menerusi usaha penyelarasan dan pembangunan serta mencadangkan pelaksanaan satu program tahunan dinamakan Bulan Bahasa Melayu ASEAN pada Ogos setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Simposium Antarabangsa Aspirasi Bahasa Melayu SAABM kali keempat di Ibu Negara pada Sabtu. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya, bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita dah gitu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang,
Kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu, dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris, jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Oke sahabat, warga Malaysia merasa malu setelah mendengar kejadian memalukan di KTT ASEAN, di mana komentator salah mengucapkan nama Presiden Indonesia. Acara tersebut menjadi viral dan menjadi materi diskusi hangat di media sosial, menjadikan Malaysia sebagai penyelenggara KTT ASEAN menyesali kelalaian tersebut. Dan Malaysia dibuat heran setelah gencar mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Namun di puncak hal-hal yang tidak terduga terjadi di ASEAN, terutama Menteri Timur Leste sebenarnya sudah bicara dalam bahasa Indonesia di depan media dan kantor Malaysia ini. Hal ini membuat netizen Malaysia juga bingung kenapa menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang saya tidak bisa bilang semua karena kita baru menjadi anggota. Ini Vice Minister for ASEAN, and kita percaya bahwa setelah summit ini, many kontak, dia akan ke sana lihat dia apa saja dia bisa membantu, ya akan membantu. Apa saja mereka minta untuk kesini untuk belajar, orang kita akan kesini untuk belajar di apa saja. Papa, saya jemput Papa untuk rumah saya. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang. Tidak ada yang datang. Ya, saya tunggu di rumah. Saya sudah jemput. Jemput apa? Bahasa Indonesia, jemput itu. Saya akan ke sini bawa jemput bahasa Indonesia. I will come and take you. Saya jemput. Bahasa Melayu, I invite you. Because I didn't understand jemput in Melayu, I told jemput, I have to be outside there waiting for him to take me to his house. Ya, saya sudah jemput. Sudah mana saya berdiri di sini. Oke, gini sahabat, insiden kelalaian di KTT ASEAN membuat warga Malaysia malu dan heran. Komentator salah sebut dari Presiden Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto salah sebut menggunakan nama Presiden yang dahulu yakni Bapak Joko Widodo di sela sidang KTT ASEAN. Setelah sidang KTT ASEAN ini, PM Timur Leste justru berbicara bahasa Indonesia di hadapan media Malaysia. Padahal mereka sedang gencar mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN.